Bila minggu Jumaat ni, khatib cakap bab mayang, cerita maksud mayang, cerita wajib semayang, cerita hukum meninggalkan semayang, cerita besarnya dosa tinggal semayang, cerita bahawa ramai hari ni orang-orang setengah tu berlengah-lengah bermain-main bab semayang ni. Tengok hari Jumaat kadang-kadang Tok bila bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengok ada orang lagi Tok Imam baca khutbah dah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Tak ramai mana lagi mana. Ada setengah tu yang mari duk luar pun ada. Duk tanpa zikar, duk buah pokok, duk atas wakaf ada kok. Orang buat wakaf supaya waktu hak dak mayang lagi nak duduk-duduk ah. Orang baca khutbah duduk atas wakaf pula dah. Duduk sembang. Ada setengah tu orang tengah baca khutbah, yang mari tu isap rokok lagi. Rokok kecok bawa anak, bagus dah bawa anak. Suka saya tengok bawa anak. Masa tu saya sakit, saya tahu tu. Saya mayang dalam kereta, duduk luar lah, ngadak kaki belak gini. Jadi nitah kat saya tengok, la ilaha illallah. Bolehlah tahu maknanya. Jadi bini-bini ni, orang-orang puang ni, isteri-isteri ni, ibu-ibu ni memainkan peranan lah dakwah anak-anak hari Jumaat. Hari Jumaat ni awal sikit, biar agak 40 minit awal, paling-paling tidak setengah jam awal. Pergi awal boleh pahala banyak, boleh pahala banyak. Pahala ni memang tak boleh buat beli kereta sini. Tak boleh nak beli kereta, nak beli muzikah, nak beli nasi pun tak boleh pahala hak kita mari, hak kita buat ni. Dalam kubur kayak gini nak beli, di padang mahsyar tu kita nak beli, hari kiamat kayak gini kita nak guna. Atas ni kena dengan piti, tapi nak buat pahala atas ni lah. Ibu-ibu, kakak-kakak, isteri-isteri ni pesan ke suami, sudah-sudahlah sembang apa lagi, gilah sejik no. Tak bagi tu lelaki kata tak bagi. Bang baru wajib. Betul dah, bang baru wajib. Bang baru wajib. Dak sunat. Sunat gi awal lah. Bang wajib dah. Kedegi. Tapi sunat gi awal. Gi kau awal mikir nak mati sejik tu. Aku nak mati dah. Berapa dah umur? Saya 56. 40 ada hak mati dah. Mati pula ngejuk le ni. Makan sedap. Malang pukul 1 makan lagi. Roti payang lagi, mi goreng, mamak lah macam-macam. Air teh pula, teh susu. Teh tarik tu manis sikit manis. Barang manis dah. Teh susu tu kan manis. Pesan pula. Manis sikit tak okay? Manis sikit. La ilaha illallah. Manis kita tengok dalam susu kat ni. Suruh tambah lagi susu. Bukan susu kambing tu. Bukan susu lembu tu, kering itu. Buat tang tu, barang tu buat tang. Kerak kaki main lagu ni. Mana ada bisa Ustaz. Ulang rezekinya bisa. Aduh, sedap mulut. Dak lama gak kena kecil manis. Nyekerik malam-malam tu, ulak tu pek kaki. Mok 70 dah mok. Mok baru ingat ke mok maknanya. Jadi gi masjid awal. Gi masjid awal, ibu-ibu, isteri ni di rumah marah sikit, tegur, nasihat, tegur anak, tegur suami, tegur ayah, tegur tok ki, gi awal. Cari pahala. Kayak gini nyesal kita tak ada guna. Gi sejak awal-awal selawat ke Nabi. Mudah-mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun la ilaha illallah. Jawab pula. Atas di rumah boleh. Selawat Nabi boleh di rumah. La ilaha illallah. Tengok jawab pula. Pandai juga kakak ni. Dah makna gi sejik tu, masuk sejik tu boleh pahala dah. Hak selawat pula dalam masjid. Selawat dalam rumah Allah. Masjid ni dia panggil baitun min buyutillah. Masjid ni adalah sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah. Sebab tu masjid dah boleh main parti. Masjid dah boleh main parti, dapat dera parti, tak boleh ceramah politik, tak boleh di masjid. Masjid bukan untuk parti. Masjid untuk orang ramai, untuk semua orang. Untuk semua orang, tak kira parti mana. Tidak ada hak yang nak bercakap. Ayah kata kita parti Islam, tak apa. Mu parti Islam, orang lain parti kafir. Orang lain parti Islam juga. Apabila main berebut, main balah-balah gini,
Habis pecah belah habis dah. Akhir sejik ni untuk awak ni, sejik ni untuk parti ni, sejik ni kumpulan ni, aku dak wahai ke sejik ni. Awak ni dah mau main parti di masjid, mungkin tapak dera di masjid, mungkin cak ija, mu cak biru, cak kuning ikut parti di surah-surah, setengah-setengah tu. Dah saya kena tegur lah. Tak boleh. Masjid tak boleh buat benda-benda gitu. Jadi pecah belah, jadi balah. Rumah mungkuk panamu lah. Itu pun tak molek kita nak kawang. Ini di baju tapak dera. Di motosikal tapak dera. Di